Kerana hidayah Tuhan cuma satu, hidayah yang diturun pada Nabi dia, bukan pada orang lain. Ikhwan, dalam bab-bab agama ni ikhwan, pendidikan yang kita nak kena supply pada anak-anak ni ikhwan, bukan saja masalah agama, tapi masalah ruh agama tu dia kena masuk dalam diri. Dia kena masuk dalam diri. Dia bukan bab agama tu kita belajar, tapi ruh agama tu. Ramai orang tahu agama dia agama Islam, tapi dia tak ada ruh. Dia tak ada ruh. Ruh ni lah menyebabkan kita boleh pertahan agama ataupun tidak ikhwan. Ruh ni lah. Dia bukan masalah apa. Dia bila kita ada ruh agama yang boleh menyebabkan sahabat pergi jihad, boleh mendahulukan Nabi dari segala-gala, kerana agama tu jadi daging darah. Yang Quran sebut pada kita kan tentang golongan yang mereka ini menunaikan janji mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallaha wa rasulahu. Daripada orang mukmin ada laki-laki yang telah menunaikan janji mereka kepada Allah dan Rasul. Mereka dah mati syahid. Wa minhum man yantazir. Sebahagian lagi duk tunggu gila bila depa nak mati syahid. Wa ma baddalu tabdila. Quran kata namun depa nak mungkir janji, depa tak mungkir janji, depa tak ubah. Pasal apa boleh jadi lagu tu ikhwan? Pasal ruh agama tu wujud. Dia bukan masalah pi hafal nama kitab. Dah, tu bab lain. Itu bab pintar. Tu bab cerdik. Cerdik ni bahagian Tuhan lah untuk semua orang. Siapa bertekun dia dapat. Bukan pasal nama dia ustaz. Ustaz bodoh pun dah. Bahkan saya ingat lagi Pak Mik, zaman 70-an, 80-an, yang mak ayah duk hantar pergi mengaji agama ni, semua ni hak cegak-cegak ha? Bukan cerdik-cerdik. Betul tak? Semua tu hak jenis cikgu besar, kalau tengok dia main sekolah, cikgu besar lari pintu belakang. Cikgu besar kata budak ni main pula dah. Yang tu hantar pergi mengaji agama. Cerdik ni anugerah Tuhan. Tuhan bagi pada otak anak kita cerdik. Kata dia boleh hafal hadis, dia mengulang, dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang, dia bagi perhatian lebih pada bab tu, dia boleh menghafal tapi faham dah agama jadi roh ni, ini pemberian daripada Tuhan yang kita kena minta. Kan Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Tuhan nak bagi dia jadi baik, Tuhan bagi dia faham agama. Tak ramai orang bila dengar azan dia boleh tinggal semua kerja pergi sembahyang. Sembahyang ramai orang sembahyang, tapi merasakan berapa ramai orang dia tengok dalam masjid kosong, jiwa dia menangis, tandus, air mata dia turun, dia kata mana lagi orang tak main masjid. Itu masalah perasaan dia dengan agama. Ramai orang sembahyang, kita tak boleh kata orang tak sembahyang, ramai orang sembahyang, tapi perasaan dengan agama, bila agama duduk pada satu level kena pertahan, perasaan kita macam mana? Bila kita dengar satu orang bercakap untuk satu bab yang kita mengharap perkataan dia tu bela agama, tiba-tiba tak bela, kita rasa alamak, anugerah Tuhan ikhwan. Anugerah Tuhan. Lepas itu anak-anak kita daripada kecil ni ikhwan, bukan saja kita perkenal agama pada dia, tapi ruh agama tu masuk pada dia. Kena bagi dia nampak Nabi Muhammad tu daripada berbagai segi. Bukan ambil berkat, basuh berah aja selawat kat Nabi. Kita bagi petua kat orang ni macam-macam petua kita bagi, tapi petua di atas nama petua, bukan roh pun. Awak kalau susah-susah baca selawat ni, beritahu siap-siap susah-susah. Awak kalau ada kerja tak lepas baca selawat ni, kita ajak siap-siap kawan tu macam tu. Kita letak batas pada dia. Kita tak didik dia, kita tak torture kepala otak dia. Awak kena ikut Nabi Muhammad susah ataupun senang. Awak kena beriman pada Allah susah ataupun senang. Kalau awak tak beriman pada Allah, Tuhan bubuh kamu dalam kubur. Kamu tahulah nasib kamu tinggi rendah. Kita tak asah dia macam tu. Kalau awak ada hal, kalau awak ada urusan yang tak lepas, bacalah selawat ni. Kita ajak dia jahanam daripada awal. Lepas tu kita kata awak salah ke selawat macam tu? Bukan masalah salah, awak fikirlah sendiri apa yang awak ajak budak tu. Maka anak-anak kita pun
Sembayang dia tak jaga apa, dia tak jaga, bila dia nak main periksa, dia rasa tak lepas, dia duduk wirid lah. Dia wirid dengan selawat kita ajak. Dia tak tahu dulu lepas. Dia kata, ayah, selawat ayah bagi dahsyat juga. Yang dahsyat tu apa? Selawat. Bukan Islam. Tak betul cara begitu, ikhwan. Tak betul, tak betul. Tak ada Nabi ajak sahabat dengan kaedah begitu. Tidak ada, ikhwan. Pasal tu, kita ajak anak kita bila ambil ayat sembahyang, macam mana dia kena niat untuk Allah. Tumpukan hati dia kepada mencari redha Tuhan. Dia kelebihan-kelebihan uduk yang besar tu kena ada. Dan dia kena tahu, manusia yang paling elok uduk dia, manusia yang paling cantik uduk dia, manusia yang paling sempurna uduk dia adalah Nabi SAW. Dan Allah telah menurunkan ayat kepada kita untuk mengikut Nabi. Tak ada manusia dalam dunia ni yang wajib kita ikut kecuali seorang aja. Orang itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lain orang tak wajib kita ikut. Sebutlah ustaz mana pun, tak ada wajib kita ikut dia. Yang wajib kita ikut adalah Nabi. Pasal itu kita jadikan ustaz-ustaz dan ulama ni sebagai platform, sebagai jambatan nak kenal Nabi. Kalau dia bawa kita satu tahap tak kenal Nabi, kita kena tinggal dia. Kita tak dengar banyak benda daripada Nabi tentang dia. Duk dengar semua pandangan dia, tinggal dia. Carilah kepada orang yang boleh ajak kita kenal Nabi. Bawa kita terus pada Nabi. Kerana hidayah Tuhan cuma satu. Hidayah yang diturun pada Nabi dia, bukan pada orang lain.